Okey, kepada semua pelabur hartanah yang minat jenis property yang boleh buat homestay. So sekarang kita ada pilihan alternatif untuk anda, tapi bukan di Melaka, bukan di Penang, bukan di Johor, bukan di KL. Kita nak bawa anda pertimbangkan alternatif di Cameron Highland. So ini adalah rumah jenis service apartment, mixed development apa semua dengan 47 facility. The only project dekat Berincang, tak ada persaingan, dan kita dah fokus anda boleh dapat ROI 10 years up to 270%. Menarik kan? So on top of every month pun sebenarnya, kalau kita fokus balik dengan satu malam, kadar bilik pada hari biasa pun 250 ke 300 ringgit semalam. Kalau dapat 12 hari dekat sini pun, pada tahun 2025 ni anda boleh making revenue dalam RM3,000. Tapi projek ni siap tahun 2029. So agak-agak berapa harga pada masa tu. Jadi kalau berminat nak tahu lebih detail, senang je. Dia ada 4 jenis layout. Ini semua kita boleh share. Just klik link tertera ataupun isi je borang dekat bawah ni. So saya akan share dengan anda. Okay? Alright.